Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jika hari ini kau rasa berat, jika hati kau penat tanpa sebab yang jelas, tarik nafas perlahan-lahan. Kau tidak keseorangan. Kadang-kadang hidup bukan susah kerana masalah terlalu besar, tetapi kerana hati terlalu letih memendam. Kau kuat, cuma kau lupa berehat. Kau sabar, cuma kau jarang memeluk diri sendiri dengan doa. Tidak semua orang faham perjalanan kau dan itu tak mengapa, kerana Allah faham walaupun kau diam. Ingat satu perkara ini, hari yang kau lalui hari ini pernah menjadi doa yang kau panjatkan suatu ketika dahulu. Jika sekarang belum seperti yang kau impikan, itu bukan tanda Allah menolakmu, itu tanda Allah sedang membentukmu. Kadang-kadang rezeki bukan datang dalam bentuk senang, tetapi dalam bentuk kuat untuk bertahan. Jangan bandingkan langkahmu dengan orang lain. Setiap orang punya jam waktu yang berbeza. Yang penting, kau masih berjalan, walaupun perlahan, walaupun tersekat-sekat. Jika kau jatuh hari ini, bangun bukan untuk dunia. Bangun kerana Tuhan masih memberi kau nafas. Letakkan harapanmu di tempat yang tidak pernah mengecewakan. Manusia boleh pergi, keadaan boleh berubah, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Apa yang hilang darimu hari ini mungkin sedang diganti dengan sesuatu yang lebih baik atau dengan hati yang lebih dekat kepada Tuhan. Ya Allah, jika hari ini berat bagi yang mendengar, ringankanlah. Jika hatinya sempit, lapangkanlah. Jika dia hampir menyerah, kuatkanlah. Dan untuk kau yang sedang mendengar ini, teruskan. Satu hari lagi, satu doa lagi, satu langkah lagi. Kerana kau lebih kuat daripada yang kau sangka.